Hari ni macam mana? Kamu punya hari okey tak okey? Hari aku? Ha. Seperti yang malam. Oh, okey lah, semua okey lah. Okey, nak tanya kau, apa kau punya weekend punya... tadi kita dah salam belum? Belum lagi kan? Salam sekali Dah, lagi. pasti kan. Dah salam dah sebab anda berapa kali korek dah tadi. Oh, tak ramai customer. Salam sekali lagi. Okay, yo, what's up, Mr. Syahid dia. Alright guys, so hari ni aku nak buat konten apa? Aku nak buat konten prank. Sekejap, Syahlu ada siapa-siapa tak? Tak ada kan? Okay, aku nak buat konten prank korek hidung salam. Macam mana tu? Dia cerita macam ni. Aku korek hidung kau punya, satu tangan je, lepas tu aku akan try salam. Kita tengok siapa yang ambil salam aku. Yang ambil salam aku, kiranya dia tu sahabat sejati, sahabat yang mitali, dan sahabat yang baik lah. Kayaknya mampus ke apa ke, memang dia ni akan jadi pertolongan. Okey, dia sanggup rasa senang. Tengok ada tak dalam nasi garaj ni budak-budak aku ni, dia boleh tak? Tapi sebelum tu tak nak nampak jijik sangat lah. Okey, aku nak pergi cuci sikit hidung aku, bagi bersih dua-dua lubang hidung, dan baru kita buat benda tu. Okey, so aku akan pergi kat depa ni. Aku akan buat sembang kan. Sebelum aku buat sembang tu, aku korek dulu depan depa bagi depa nampak. Bila depa nampak tu, baru depa akan macam nak salam tak nak salam, terpulang pada hang. Tapi kalau hang salam, baik lah. Kayaknya approve lah, faham tak? Okay. So jom pergi cuci hidung dulu, let's go. Sekarang ni dia orang semua tengah lepak sana, nampak? Dia orang semua tengah relax, nampak? Tengah baring, nampak? Tengah baring. Sabar aku korek hidung bagi korang rasa. Sekarang ni aku dapat ada tisu. Ni tisu dengan mic satu. So jom kita buat cuci hidung dulu, cuci hidung dulu. Alright guys, so sekarang ni dah cuci hidung lah. Oh, tak ada. Memang dah cun-cun, bersih, clean lah. Okay? Alright guys, so sekarang ni orang pertama yang aku nak kenalkan adalah Wan. Wan! Sini jap! Mau kena bayar. Macam mana dia free? Kau pegang mic ni jap. Aku nak tanya kat kau ni. Macam mana kau punya semalam? Semalam hari kau macam mana? Peganglah mic sikit. Aku tanya kau macam mana semalam kau punya hari? Semalam hari yang baik, cuaca yang Salam, baik. tak salam bagi tadi tu? 3 kali. 3 kali lah. Okey lah. Okey kan? Tak ada masalah. Semalam okey lah semuanya. Semalam Oh, cuaca baik. cuaca baik. Hari yang indah. Lagi Oh, ya ke? muda. Kayaknya hari ni memang hari okey tak okey? Hari ni pun okey. Okey lah. Walaupun hujan, hari yang okey. Okey lah. Oh, okey lah. Tak apalah, terima kasih. Okey. Itu je, terima kasih. Kau panggil Brian. Okey. Nanti kau tengok video ni baru kau tahu apa benda yang beza dia. Ini bayar. Wan, kau betul-betul sahabat dah Wan. Dia ni lah banyak dia boleh terima aku kekurangan aku. Abang Brian. Abang Brian. Abang Brian, macam mana Abang Brian punya kereta tu? Kereta yang mana? Yang paling laju antara banyak-banyak kereta, yang paling laju kereta mana? BMW. Ya. 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 Sekejap, salam dulu. Allah masalah. Saya Muhammad. Oh, BMW lah. Ya. Oh, semalam cuti macam mana okey? Hari Senin tu cuti macam mana okey? Okey. Okey kan? Sofa okey lah. Sofa okey lah, tak ada masalah apa-apa lah. Kereta ni macam mana? Kereta ni, kita nak buat projek Evolution. Evolution? Oh, macam mana Evolution tu boleh tolong terangkan tak? Boleh Google. Pakai chat GPT. Oh, ya ke? Boleh. Okey lah, itu saja. Sekali lagi salam. Jangan. Tak nak. Tak nak. Dia betul-betul salah pun. Ipan. Sekejap, tolong pegang sekejap. Aku nak tanyakan Hasan ni satu benda. Masih ingat. Ipan, aku nak tanya satu benda. Mic atas. Sepanjang hang kerja kat sini kan, berapa hari lah apa semua kan. Macam mana jadi dia? Tapi sebelum tu salam dulu. Salam. Macam mana? Ni Ha. banyak customer tak ada. Customer tak ada? Banyak kurang. Oh ya? Sale pun sikit je. Sale sikit? Oh. Tapi semua okey lah, tak ada masalah lah. Semua okey semua. Ada bos bising apa tak ada kan? Salam sekali lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dia bercuci tangan. Wan paling ikhlas dalam auto spa semua. Terima kasih Wan Aku nak pergi try aksesori pula. Bye-bye. Sekarang ni ada kecik kat dalam aksesori. So jom kita try kat kecik. Let's go. Aku rasa kecik boleh dapat tangkap kan tau. Dia ni jenis yang dia memang kecil tapi otak dia licik kan tau. Dia ni jenis yang dia tahu sekeliling dia apa benda. Tapi kita try kan. Assalamualaikum. Kecik. Nak tanya kat kau. Kan? Aku nak tanya kau ni dah roti ke berapa dah kau makan?
19. Oh, okey lah semua benda lah. Okey, aku tanya kau, semalam and kemarin, macam mana hari kau? Maksud aku hari Rabu dengan hari Selasa dengan hari Rabu. Macam mana hari kau okey tak? Hari aku hari tu lah. Hari-hari okey. Oh, lupa. Tak salam lagi daripada tadi. Salam betul-betul. Kau ni umat Islam tak salam macam tu. Salam betul-betul. Tak baik, Nabi tak ajar umat dia salam macam tu. Okey lah. Sekali lagi macam mana? Sekali lagi? Sekali lah. Okey. So tak ada masalah apa-apa lah. Okey. Terima kasih yang kecil Sean. Yes. Sini mari sekejap you. What can I have you? Sini mari. Sean. Sean, sini mari. Sean, aku cakap aku satu benda ni. Salam jap. Macam mana okey tak okey hari ni kau? Apa kau buat tu? Oh, lap tangan kau. Bangunlah kejap, kau ni kenapa? Sini bangun. Bangun kejap. Apa dia? Sini jap, aku tanya kau okey. Semalam hari kau macam mana? Okey tak okey? Okey. Okey lah, tak ada masalah apa-apa lah. Semalam malam kau aktiviti apa yang kau buat semalam malam? Malam tadi? Malam tadi. Malam tadi aku ni tengok apa ni? Tengok anime lah. Aku macam biasa. Anime lah. Oh. Favorite aku memang kalau aku tak keluar, Ini kasih sampai sini. kalau aku tak keluar anime. Anime. Memang fanatik Okey. anime. Okey, faham. So itu je lah, tak ada apa-apa yang mengerancakkan ke apa, tak ada lah. Biasa je lah. Tak ada apa Macam ni. Okey, Dapat faham. macam tu. Oh, itu je lah. Salam lah. Itu je nak cakap kau. Mantap bang kau ni. Baik dia. Basically semua macam okey, aku tak tahu kenapa. So sekarang ni ada Along kat sini. Along. Ya. Okay, Along. Aku ada benda baik ni nak sembang dengan kau. Okey. Semalam apa-apa pun lain. Salam tu sebelum tu. Okey lah, semua tak ada apa-apa lah. Semalam okey tak hari kau? Hari apa? Semalam hari kau macam mana, okey tak okey? Malam. Okey lah. Ada tak minggu lepas hari kau macam mana? Minggu lepas the whole week kayaknya kau recapkan balik. Macam mana, okey tak okey? Tak okey. Oh, sebab apa aku tak nak tanya, sebab aku dah tahu lah sikit sebanyak kan. So Myvi kau macam mana dah lepas tukar sport rim? Okey. Okey lah. Gatal lah hidung aku. Okey, itu je nak tanya. Salam balik. Tak nak. So tak nak. Yang aku bingai je. Oh, ya Allah. Apa aku buat? Apa aku buat? Nanti kata video balik apa kau buat. Aku buat apa? Sekejap, aku macam gatal juga. Gatal? Sekejap. Sekali lagi. Dengan Along kan tak? Tak boleh. Okey, Along. Kau tengok konten ni kau tahu. Tak jijik pun sebenarnya. Okey, terima kasih. Tahu je orang hidup. Apa dia sekali lagi? Kau tak baju aku. Apa dia sekali? Tahu je kau pada hidung. Kayaknya dah kanta sikit. Okey, tak apa. Cari orang lain. Orang Pejal. Sebenarnya, pegang mic jap. Okey. Freekan gear nanti kalau terpulas ke apa. Okey, saya nak tanya kat Abang Pejal. Konten hari ni, saya nak tahu Abang Pejal punya lebih kurang daily life sikit lah. Okey, dia macam tu juga lah. Tapi, sebelum tu, kita salam dulu. Okey, saya nak tanya. Abang punya semalam punya hari macam mana? Okey tak okey? Semalam punya hari. Alhamdulillah okey lah. Alhamdulillah okey lah. Okey. Lepas tu kan 2-3 hari ni saya pun ada bising, lepas tu bos pun ada bising kan. Sale macam kurang sikit. Macam mana? Okey tak okey? Tak ada masalah ha. Okey ah. So abang sekarang daripada mana? Daripada rumah ha. Oh. So tak ada masalah apa-apa lah. Okey, salam sekali lagi. Okey, terima kasih, itu je lah. Okey. Okey, bye. Okey, boleh gerak masuk dalam. Okey, nanti anda tengok konten ni anda akan faham. Alright guys, sampai dah tengok dah kan. Inilah budak-budak aku dengan aku tak ada masalah apa pun. Aku tak tahulah kenapa. Aku pun nak juga tengok depa ni macam geli ke apa. Tak ada apa reaction pun. Unexpected semua benda. So jom sekarang ni kita pergi tempat rap. Kita kacau budak-budak rap pula. Okay, let's go. Sini Sat. Alright guys, so sekarang ni ada Abang Aidil kat sini. Aku tanya soalan pelik dan orang tarik panjang sikit kat dia ni. Nak bagi dia perasan kat apa benda yang aku buat. Nah. Oh, tak. Bukan wiring. Ni kedai rap, bukan wiring. Nah, pegang Sat. Okay, pegang dulu Okay, cerita dia macam ni. Okay, Abang Aidil. Mengalami mana? Sini. Salam dulu.
Salam dulu. Konten hari ni macam mana? Okey lah. Belum. Konten Baru pula nak buat? aku. Tak. Aku Baru benda. nak buat konten. Salah soalan. Okey. Okey. Hari ni macam mana? Kamu punya hari okey tak okey? Hari aku? Seperti yang malam. Oh, okey lah. Semua okey lah. Okey. Okey, nak tanya kau. Apa kau punya weekend punya last week punya weekend punya trip macam mana? Okey tak okey? Trip aku lah, weekend aku lupa lah. Tapi aku rasa okey. Tak apa. Semua okey, tak ada masalah lah. Oh, tapi aku nak tanya kau lah, okey. Sekarang ni kan tak ada kereta betul lah rap. Ada tinted je. Apa perasaan kau tentang benda tu? Kita tak ada rasa apa-apa sebab kita dah cuba untuk cari sale. Tapi hari ni kita dah ada 2 sale. Dah ada lah, Dah 2 ada sale. sale. Oh, memang tak ada masalah dengan benda tu lah. So sale untuk minggu ni dah okey lah. Lagipun Okey. kita faham Tapi orang target belum saya- gaji. Tapi target saya tu awak dapat tak dapat? Untuk minggu ni punya. Target untuk sehari. Untuk minggu ni. Tadi kita dah salam belum? Belum lagi kan? Salam sekali Dah, lagi. rasa dah salam dah sebab Han dah berapa kali korek dah tadi. Kau dia apa? Cukup dah. Apa dia? Nanti yang boleh tengok balik. Okey, tak ada. Dia tak nak bagi tangan, dia parking terus tu. Okey, terima kasih. Itu je nak tanya dengan kau. Sebenarnya konten aku rasa kau dah dapat tangkap dah. Ramai budak-budak semua kena. Kau seorang je dapat tangkap. Dia tengok lain orang lain cara. Sebenarnya aku dah cuci dah hidung aku. Ah. Tapi sajalah nak tengok ni konten prank korek hidung sambil salam. Faham. Okey, terima kasih. Ah. Mandi tak mandi hari ni? Aku mandi. Mandi. Tapi nampak macam tak mandi. Jangan netizen Baru bangun. baru bangun. Orang tahu kalau aku pergi kerja, aku buat kerja pun cakap aku tidur. Sama je. Biar Macam aku cakap aku tidur. Macam mana orang tahu hang bangun tak bangun? Hang buat vlog? Tak. Betul? Buat status? Tak, aku keluar je kedai. Ini mesti baru bangun tidur. Oh, guys, komen dia macam mana dia punya hari semua. Nampak je tak mandi rambut macam tu. Okey, tak apa. Terima kasih. So, untuk Abang Syiraz, aku buat yang fresh punya. Aku cuci tangan ni dah berapa kali salam dengan tangan-tangan orang ni. Aku cuci tangan untuk Abang Syiraz yang baru punya, yang fresh punya. Tengok dia salam tak salam. Sebab dia ni jenis yang lagi detail. Dia buat tinta lagi detail tau dia ni. So aku kena tak nak pergi kantoi. Faham? Alright guys, so sekarang ni ada Abang Syiraz kat sini. Sekejap, Abang Syiraz pegang benda ni. Okay, Abang Syiraz, saya nak basically soalan konten hari ni saya tanya je lah. Okay. Macam mana abang punya, tadi abang buat kereta tinted saya tadi tu kan? Macam mana, okey tak okey kereta tu? Okey je. Okey lah, semua okey lah, tak ada masalah apa-apa lah. Tadi kita tak salam lagi, salam. Tak salam lagi tadi. Kan Nabi ajar kita, hamba-hamba dia suruh salam, betul lah. Sebab tu lah, okey. Apa abang punya plan untuk lagi weekend ni? Weekend ni. Kerja je kot. Kerja je lah. Oh, tak ada bagi mana-mana ke? Sebab semua busy kan sekarang pun. Ada apa-apa abang nak cakap untuk aksesori ataupun auto spa? Senang je lah. Jangan tak ramai customer. Oh, tak ramai customer. Salam sekali lagi. Lepas tu? Banyak tidur je lah. Banyak tidur. Jangan tidur sangat. Jangan tidur sangat. Apanya macam tu? Tak ada apa-apa lah. Okey lah. Abang dah makan belum? Dah makan belum? Dah makan tadi lah. Asal abang macam low energy je? Penat sikit lah. Oh. Hari ni berapa kereta abang buat lah? Satu lah. Tak ada masalah apa-apa lah. Oh. Okey lah. Itu je nak tanya. Okey. Benda ke ni? Abang tahu tak saya buat apa ni? Sebenarnya hari ni punya konten adalah korek hidung sambil salam. Tapi tahu kenapa salam? Tak, sebenarnya saya dah cuci hidung saya cuci tangan dah. Tapi tak ada kotor, cuma abang pergi cuci tangan lah. Abang, jangan ambil hati abang Alright guys, itu je lah guys konten kita pada kali ni. Jumpa korang di konten yang datang and video yang lebih menarik. Okay, bye bye. Peace. Sebenarnya aku malu buat benda ni tapi benda gila. Jom buat. Itu je lah. Jijik kan hari ni punya konten kotor kan.